Bayangkan. Panas! Panas! Sama-sama panas. Baru panas dunia. Okay, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah hari ni Allah Taala ada jodoh yang kita untuk jumpa. Dan akak ni main daripada Singapura, datang jauh membawa hati. Masya Allah. Jadi ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Ustaz. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cuba cerita apa yang berlaku pada akak. Saya tak tahu. Saya kosong ni pula. Dah lupa pula. Dah tak ingat. Okey, saya mau dekat. Okey. Kita tolonglah. Saya tak ingat tahun berapa, tapi bermula tu anak saya di tadika K2 tu. Lepas tu saya Tadika, okey. pertama sekali saya mimpi saya kena gigit ular. Tu mula-mula sekali ular hitam. Jadi saya ada seorang sahabat tu, saya berbual dengan dia, saya kata, dah kahwin dah ada anak kot, takkanlah ada orang nak masuk Minang. Saya cakap gitu. Lepas tu mula dari situ terus saya mula sakit dan ada dekat belakang blok tu ada wanita terjun lah. Jadi saya ternampak dan saya badi dan saya telefon kakak, saya kata saya tak boleh tidur, saya takut dia adalah rekomen seseorang nenek tu lah. Jadi nenek tu dia kata saya kena badi mayat, dia ada mandikan dan dia kata saya ada terkena juga ada seseorang yang iri dengan saya. Tu adalah orang terdekat, tapi dia kata kita jangan tuduh. Jadi mula dari situ saya mula sakit. Lepas tu saya beritahu ibu mertua saya kata saya tak nak ubat yang saya tahu siapa yang buat atau apa-apa, tapi saya nak buat cara perubatan Islam. Pertama sekali sepupu tu rekomen dengan Ustaz Ashraf, kalau tak salah saya tu. Di Singapura tu? Ya, di Singapura, tapi dia baru belajar perubatan cara ruqyah lah. Jadi dia rawat dan dibacakan, rasa alhamdulillah, tapi lepas tu sakit lagi. Tapi kemudiannya dia kata masa satu kali tu rawatan dia dah ambil wuduk, dia terlanggar lagi, dia ambil wuduk lagi, dia terlanggar lagi. Tapi dia kata saya yang ada kakak ni ada nuntut ke apa, ada nuntut ular lah, pocong lah apa. Saya macam sampai saya selepas rawatan tu dia tak percaya yang saya sakit. Saya cakap dengan kakak ipar, saya kata saya ni gila ke, saya cakap tu, sebab saya akan mimpi yang bukan-bukan, saya nampak benda ada lalu. Tapi lepas tu ibu mertua pun ada macam nampak seorang lelaki tu macam merupai bekas suami, dan tapi dia gunakan celak, tapi dia macam tepuk dekat arwah ibu mertua gitu. Lepas kemudiannya saya dalam mimpi dia tu? Tak, itu betul. Nyata. Dia nampak. Kalau saya nampak nyata macam mainan dekat bilik budak-budak tu macam berbunyi. Lepas tu saya nampak kelibat macam anak. Kemudian yang nampak tu anak lelaki. Dia kata dia tak tahu sama ada dia mimpi ataupun betul ada beberapa orang masuk dalam rumah tu. Tapi pagi tu saya sadar memang muka saya berabuk. Tapi saya ingat ni apa benda, saya tak ada rasa apa-apa lah. Kemudian tu terus saya sakit berlarutan Ustaz. Yang sampai saya panggil Ustaz Ashraf tu, yang dirawat tu, yang penghabisan sebelum dia cakap saya nuntut tu, saya bertukar joget siam yang tak pernah saya buat sampai anak-anak macam terperanjat. Kenapa ibu boleh buat macam aerobics yang kaki dan tangan boleh berpegang bersatu gitu, macam lain lah. Kemudian tu saya mula sakit berterusan yang lama sangat, sampailah saya jumpa sampai saya berpisah dengan suami pertama.
Dan itu proses yang terlalu lama lah. Sampai saya bertemu dengan yang baru ni, dan Alhamdulillah Allah beri dia macam adalah untuk sakit tu dia ada jugalah cover macam ruqyah-ruqyah untuk saya tak seteruk yang dulu kan. Macam saya rasa siapa nak protect saya ni kalau saya tengah macam gitu, sebab selalu orang akan cakap tak apa, solat baca-baca, tapi mereka mengatakan senang, tapi kita yang menghadap tu macam nak lalu ni. Dan sebab kita tak buat amalan, kita buat amalan kan. Saya zikir apa semua, tapi kalau nak kena tu memang yalah. Kalau Allah Ta'ala dah kata kun fayakun, taklah kata jadi maka jadi kan. Dia kadang-kala mungkin sebab satu tak rasi, mungkin sebab satu lagi kita tak faham tentang benda tu. Contohnya kita kena gangguan kan. Kadang-kadang kita tak tahu ikut mana dia masuk. Kita dah buat dah amalan zikir dan sebagainya, tapi kita tak tahu time mana yang dia boleh access dalam tubuh. Sampai saya pergi macam-macam ustaz dekat Singapura pun ada, Malaysia ada. Sampai ustaz yang dekat Malaysia tu saya ingat lagi, saya lupa, Ustaz Hanif kalau salah, sampai dia kata pun ada pergi ke Siam ke, sebab kalau dah masuk tu akan berbicara Siam. Sampai dia kata amalkan baca ayatul kursi 313 kali lah, bismillah apa semua saya amalkan, tapi masih juga. Lepas tu sampailah saya jumpa ada satu ustaz ni, dia kata sebenarnya bukan tak baik pergi rawat, tapi dia hantar lagi. Itu yang kadang-kadang orang fikir saya malas nak buat amalan. Sama juga, tapi selalu yang kena pun bukan efek ke saya je lah, anak-anak tu. Kalau yang anak yang nombor 2, nombor 3 sampai selalu tiba-tiba nak ambil periksa, patah tangan lah, tulang lah, macam-macam ujian. Ya, ujian macam-macam dekat anak-anak. Sampai kalau yang sekarang tu anak perempuan lah, sampai sekarang dah bertukar ke tempat kerja baru, sebab yang lama macam nak, kalau dulu dia pulang muka hari kan, jadi kalau nak terbang je mesti sakit. Tapi selalu kita saya dan anak-anak ni selalu bersangka husnuzon lah, selalu bersangka baik, macam tak apa tu, pasti ada hikmah di sebalik ni semua. Saya tak fokus ke sihir lah 100% kan. Faham? Jadi kalau daripada segi, kalau tengok time sakit ataupun time kena tu, dia kat luar pun kena juga? Dia tak, kalau untuk saya dia tak tentu. Dulu baru-baru lagi kalau pakai minyak atas, saya rasa macam dah nak mati ke ni. Tapi sekarang saya lawan. Saya akan, walaupun bau buhur ataupun saya tempat batuk ataupun bau minyak atas tu saya pening kepala, tapi saya lawan. Sebab selalu saya fikir aku selalu, saya ada teman tu lah, dia kata akak selalu cakap akak tak izinkan dia masuk ke dalam tubuh badan. Jadi saya selalu buat benda tu. Tapi kalau selalu saya perasan tu, kalau nak pergi kerja ustaz, tiba-tiba sakit, tak boleh nak jalan, kaki kadang-kadang tak boleh nak gerak. Memang nanti duit tu jangan cakap lah, kalau dah simpan tu tiba-tiba ada ujian anak accident lah, sakit lah, duit tu akan berbalik. Macam daripada saya simpan tu dia akan balik kosong balik semua. Jadi kalau daripada kerja tu, kerja dalam bidang kerajaan juga? Kalau di Singapura tak, sebab swasta. Saya dulu saya bekerja, lepas tu jaga ibu mertua, saya berhenti. Lepas tu saya, selepas ibu mertua meninggal ni, saya kerja di kedai gerai makan. Jadi Alhamdulillah lah bos ni, sebab saya pernah satu kali tu diganggu. Jadi bos melihat sendiri kejadian yang saya cakap siam dan terjerit semua. Jadi mereka faham, dah faham tu. Jadi saya macam senang kalau nak ambil cuti. Saya kata bos, saya tak sihat, saya pensan ataupun apa, macam kalau suami teks tu kan cakap orang rumah sakit, dia akan faham dan dia akan tak apa Ju, you rest sampai baik dia rezeki tu. Ya, macam saya walaupun dia tu bangsa asing, tapi dia Kristian lah, tapi dia punya memahami tu sampai dia kata teruklah Ju, kau kena kacau. Mesti sampai dia maaf cakap, dia sendiri cakap yang orang yang buat kau ni mesti dapat sesuatu dari baju dalam kau atau apa sampai kau teruk macam gini. Saya macam Alhamdulillah lah dia menghargai, macam dia tahu yang saya ni sakit. Susah ustaz nak dapat majikan yang faham macam itu kan. Saya ingat kalau saya kerja tempat lain pun mungkin 1-2 hari saya tak datang, saya ingat saya dah kena buang. Itulah satu lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kan dekat kita kan. Itulah Alhamdulillah, sebab selalu saya niat macam keluar kerja tu, saya cek rezeki untuk anak-anak. Dia yang pertama sekali adalah niat kan. Kalau kita niat baik, insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan. Lepas tu kalau daripada segi, selain daripada yang mula-mula tu mimpi dipatuk ular kan, kemudian apa lagi mimpi yang seterusnya? Selalu mimpi saya tanpa baju, mimpi tandas tempat kotor.
Selalunya yang mimpi air yang banyak, saya sampai kadang-kadang nak lemas. Yang selalu mimpi itulah. Mimpi air. Mimpi air, mimpi ular yang banyak dulu baru. Kalau air tu air yang macam mana? Air dia macam Dia kadang-kadang biasa tiba-tiba dia macam kadang-kadang air laut. Tiba-tiba dia tsunami gitu. Lepas tu yang saya ikutlah ustaz, macam saya kadang-kadang dengar ustaz yang dari Ben Halimah tu semua, dia kata lawan dalam mimpi tu saya selalu baca ikut sunnah Nabi, urut ulus dari kepala sampai ke kaki semua. Barulah kemudiannya saya mimpi tu, saya tiba-tiba macam Allah beri saya kekuatan dalam mimpi tu kan. Saya tiba-tiba dekat tangan ni macam ada parang, dan saya boleh saya boleh pukul ular tu sampai dia berpecah-pecah. Kalau tidak, tiap-tiap hari ustaz saya akan mimpi ular, bukan seekor, banyak sangat. Mostly banyak mimpi ular. Dengan saya selalu mimpi saya dikejar oleh lelaki bangsa macam orang Cina ya. Saya mimpi, lepas tu dia kejar, dan saya ingat lagi saya masa tu dah amal waja'ana min bani aidihim tu kan. Lepas tu saya dapat bersembunyi dari orang tu. Dan saya ingat yang sebelum beberapa tahun yang lepas tu, selepas saya dah berumah tangga dengan abang. Lepas tu saya mimpi, saya ingat saya mimpi saya pergi ke tempat kubur. Selalu mimpi kubur juga, tapi yang tu saya ingat saya mimpi, tapi dalam mimpi tu ada kakak ipar saya, ada anak saya yang perempuan, ada 2 orang lelaki yang saya tak kenal dalam kereta tu. Dia ajak saya ke tempat berkuburan, tapi kubur tu dia kubur tapi dia punya macam kononnya macam instan gitu kan. Tapi setiap gambar tu ada gambar, tapi gambarnya saya tak ingat, tapi saya ingat dia ada binatang, ada gajah, ada ular, ada semua binatang. Baik, kita cuba, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan dengan berkat. Satu lagi, bila mana kita bermusafir ni, dipanggil musafir lah, kita keluar negara kan, yang mana dia menjadi sebab doa kita dikabulkan. Moga Allah Ta'ala kumpulkan kita ni, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Jadi kita cuba rungkaikan masalah yang berlaku. InsyaAllah. Kalau ikut dah dapat dah dia punya, saya dah dapat sikit dia punya poin-poin dia, kat mana yang menjadi punca tu. Tapi tak apa, kita cuba rungkaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman pada kita, dibukakan bagi segala pintu futuhat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fta'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dah ready dah? Buka telapak tangan, letak atas paha. Saya minta izin saya merawat. Saya minta izin saya merawat Okay, lembutkan tangan, relax. Akak ni cakap pun dah jadi getah-getah. Ya, saya dah sampai tadi pun saya blank, tak tahu apa nak berbual ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ma'syarul jin, siapa kamu, apa urusan kamu dan tubuh ni? Kalau kau ada kaitan dengan saka-baka keturunan dia, jin nasab, saya arahkan kamu, saya perintahkan kamu berkumpul di tapak tangan kanan dia. Getarkan jari jemari sebelah kanan. Tapi kalau kamu ada kaitan dengan unsur sihir ataupun santau, al-ain hasad, jin asyik, aku arahkan kamu, aku perintahkan kamu berkumpul di tapak tangan kiri. Getarkan jari jemari. Kalau kau ingkar bacaan yang aku baca ini akan jadi sakit, panas membakar buat kamu, wahai bangsa jin. Diberkati dengan keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillah tuluhu masya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Genggam tangan dia kalau kau bertuan dan dihantar untuk tujuan sihir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah urusan kau? Siapakah urusan kau? Apa yang kau nak dengan tubuh ni? Kau yang nak apa? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahasa apa tu? Bahasa apa tu? Aku tak tahu. Aku amalkan ni dari dulu. Amalkan daripada dulu. Amalkan apa? Pandang sini. Saya sedang berurusan kamu. Siapa kamu urusan kamu? Sakit lah badan aku. Mana ketua dia? Kenapa lah kau ni tak habis-habis lah pergi merawat je. Aku nak... Sakit lah badan aku. Aku dah sakit lah selama ni. Tapi aku tahu dalam tubuh ni ada ketua. Bukan kamu. Kamu yang paling bawah sekali. Mana ketua dia? Innama... Dah matilah. Dah matilah. Ambil tadi je. Ainama takunu ya'ti bikum jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ampun, Ma. Dan taubat lagi, Ma. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Bencilah dengan dia. Mana ketua jin? Aku benci. Mak selalu sayang dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia dah cerai. Aku nak ketua. Aku nak keluarga dia. Aku cakap kacil lah. Aku nak ketua. Kenapa kau nak keluarga dia kucak kacil? Aku nak dia cerai lah dengan adik aku. Bagus. Dah cerai pun. Puas saja aku. Macam tu. Lepas tu dah cerai, apa lagi yang kau nak sebenarnya? Tak puas hati lah. Hidup dia senang sekarang. Senang tu rezeki dia, Alhamdulillah. Kenapa kau tak senang ke? Kau musnahkan hidup dia lah. Biar anak-anak dia benci dia. Kau tak senang ke? Nak perempuan biar anak dia tak kahwin. Macam mana kau nak senang kalau kau pun sakiti orang lain? Memang badan aku dah sakit lah. Muka aku dah tak lawa. Aku dah nampak tua. Aku dah tak kuat nak jalan. Dah tak payahlah pergi berobat sana sini. Sebab kau sakiti orang, kau buat orang, maka sekira apa yang kamu buat tu, dia akan dapat balik kepada kamu. Kalau kamu buat dia sakit pada satu tempat, kamu juga akan dapat balik sakit tu apabila dia pergi merawat. Sebab jin ni dia tak akan balik pada tuan dia, dia akan pergi pada orang yang suruh buat. Tak habis lah. Pergi sakit lah badan aku. Lepaskan aku lah. Tapi kakak ni memang anak-anak dia kalau ada je mesti sakit. Dapat kerja je mesti patah tangan. Ya, aku yang buat biar dia habis duit. Bagus, padan dengan muka dia. Kenapa kau buat sampai macam tu sekali? Mak lah. Habis-habis Ju. Si sayang Ju je. Semua Ju. Ju baik. Ju baik. Yang kau tak Ju suka, pada masak lah. Ju itu, Ju ini. Semua Ju. yang kau tak suka dia. Kenapa? Aku susah pun mak tak nak tolong. Kenapa kau libatkan anak dia? Anak dia tak bersalah dalam... Biarlah. Dia kan sayang anak dia. Biar anak dia sakit. Biar sekarang aku buat. Biar suami baru dia benci anak-anak dia. Tak kasi duit belanja semua. Bagus. Tapi suami dia bagus. Kau tak boleh buat. Kau tak mampu buat. Sebab suami dia yang baru ni Alhamdulillah bagus. Sebab tu dia sangat bersyukur. Suami yang sangat faham. Suami yang sangat menjaga. Buat dia sakit pun. Sebab tu kau... Lelaki dia tolonglah baca lah. Sebab tu kau sakit hati. Sebab dah ada... Cilah dengan dia. Mungkin Allah Ta'ala dah takdirkan dengan ujian dia macam ni. Semua orang suka dia. Semua orang sayang dia. Laki aku pun suka dia. Sebab Allah nak dia masak sedap Semua Ju. Allah. Mana aku pun suka dia. Ibu je baik. Jadi mungkin ada sebab lah, ada hikmah setiap perkara yang berlaku. Cilah dengan dia. Aku tak suka lah.
Dah lah pergi jemputan tengok dia makin lawa, bergaya, pakai barang. Bencilah aku. Allah Ta'ala jodohkan dengan orang yang boleh jaga dia, boleh bimbing dia, boleh baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Salah aku carikan dia dengan adik aku. Kau tak biar dia tak merana tak? Satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Bos pun faham dia. Kau tak mampu. Aku kacau, bos benci dia, tak panggil dia kerja pun. Tapi bos Sama dia dia ingat orang kerja dia, kawan-kawan dia buat dia. Padahal aku yang kacau. Ni bos dia dengar ni. Habis dah, nampak sangat dah. Benci. Kantoi lah, bos dia dah tahu ni. Lepas tu, dah lah. Bos perempuan dia kasih dia buka ayat lah tempat kerja. Bodoh. Bagus. Dan saya doakan moga-moga bos kakak ni dibukakan. Buat bos dia benci. Biar kawan-kawan kerja dia benci dia pun tak boleh. Dikurniakan hidayah oleh bos dia. Mudah-mudahan mendapat iman. Pergi semua doakan dia. Kau tahu tak, berkat doa orang yang bermusafir ni dikabul. Aku doakan dia tak sampai kapal terbang terhempas pun tak. Kau pun doa juga ke? Dah. Baca lah tengok gambar dia. Berdoa juga. Tapi dalam bahasa apa berdoa? Sebab aku tak ada gambar lelaki dia baru. Sebab tu tak kena. Biasa kau jampi apa kat dia ni, nak tahu juga. Ambil pisau. Ambil gunting tak jalan. Bodoh. Lepas tu Torih Sorry, muka pun cantik. Bodoh. Memanglah tak jadi. Maknanya tak jadi lah tu. Tak power lah. Kan? Maknanya kena menuntut lagi ataupun kena belajar lagi lah ni. Mila itulah. Tak bodoh dah mati. Tapi kau ni dah dah tua agaknya ni. Siapa baik dengan dia semua biar aku buat benci. Tapi saya baik dengan dia. Itulah. Tengok. Ustaz baca. Bodoh. Dapat manfaat kan dia tengok saya baca kalau saya buat rapat al-hadat. Kasih tidur pun dengar. Alhamdulillah. Bodoh. Mana kalau dia dengar ratib macam saya buat baca tu, jadi apa kat kamu? Dia akak ni ada hasad. Tidur lah. Akak ni dia terkena hasad. Mungkin datang pada manusia. Lepas tu ada ancaman sihir juga. Sebab pertama sekali dia kena gangguan ni, dia mimpi ular patuk dia. Jadi doakan. Jadi kita tengok dengan keberkatan doa. Siapa yang musafir ni, Allah Ta'ala dah janji dah dikabulkan segala hajat dia. Dia pemudahkan segala urusan dia. Sekarang ni, macam mana kamu sakiti dia, kamu pula rasa. Kalau aku dah sakit, aku dah nampak tua lah. Badan aku sakit dah tak kuat tau tak. Ya mana aku tak kerja, kena jaga aku. Ya Allah. Lepas tu dah lah aku sana nampak mak datang marah aku. Kami tak kuat, kami tak ada apa-apa, tapi kami serah kepadamu sebulat-bulatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Aku buat kat dia semua tak kena pergi dekat adik aku. Apa sahaja medium yang dia pakai, kalau ada barang peribadi akak ni ataupun ada gambar dia ataupun ada nama dia ya Allah. Aku ambil colik dia dalam dia. Yang dia tanam tu ya Allah. Kalaulah aku tak tahu dekat mana. Masa tu aku dengan anak Zara aku memang pergi. Aku tak tahu. Aku ingat tempat dia tinggi. Kalaulah Turun tangga. Ada laut. Kita tanam dekat situ. Tak tahu ke kubur mana. Kalaulah mereka mengguna apa jua medium ya Allah, maka bakarlah medium tu ya Allah. Kalau dia bentuk yang boleh dibakar, bakar ya Allah. Kalau dia bentuk besi, jom abang agak asulah. benturkan ya Allah. Sakit. Sakit lah, badan aku dah sakit-sakit. Dengan berkat doa orang dizalimi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang pasti akak ni dia kerap mimpi kubur. Mimpi kubur ni biasa ada alamat ataupun petunjuk. Mungkin dia gunakan sihir jenis percikan ataupun dia gunakan sihir yang ditanam. Sebab dia mimpi berkaitan dengan air, laut, danau, atau kubur. Maka hapuskan ya Allah sihir yang terikat di luar tubuh dia dengan berkat la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bodoh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan berkat Bismillahi arki min kulli syai'in yu'zik aw ainin hasid Allahu yashfi. Bismillahi arki. Kau siapa dah, apa urusan kau? Sini bukan kelas tarian. Kau yang disuruh untuk buat kerja ni ya? Kau yang dia suruh untuk buat kerja ni. Tengok sini. Gunakan kotak suara dia untuk bercakap. Siapa kau, apa urusan kau? Kau pakai sak. Jap. Cakap. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu. Apa jampi yang kau baca ni? Siang mana kau ni? Siang mana kau ni? Siang mana kau ni? Aku kenal Tok Cha. Panggil Tok Cha. Ini. Guna bahasa kami, wahai jin. Aku tahu kau boleh berbahasa. Aku dia pergi jumpa Tok Cha kan? Tuan kau Tok Cha kan? Sini sudah mati. Tuan kau dah mati? Mati sebab apa? Panggil orang umat baca lawan bola api mati. Maknanya dia menghantar lawan melalui bola api. Bola api ni sejenis sihir lah yang dihantar secara direct. Itu orang mati. Tuan kau pakai barang apa ni buat dia ni? Minyak. Minyak apa? Minyak orang mati. Minyak orang mati. Minyak mati dibunuh. Lagi? Buah dalam kain orang mati. Okey. Lagi? Minyak ini. Minyak dagu pun pakai juga. Lagi? Bakar dagu. Itu orang ini suami sayang dia cantik. Takut, aku takut. Kau ada ketua? Kau ada ketua? Aku tinggal. Kau datang biasanya berkumpulan kan? Semua sudah mati. Semua sudah mati. Aku duduk sini. Mana rahim dia? Masih sakit. Masih lagi buat walaupun tuan kau sudah mati? Ikat. Duduk. Ikat? Kau ikat? Bukan. Tuan ikat. Tuan kau ikat? Ini ikat kain. Tanam duduk di sini. Tak boleh pergi mana-mana. Tak boleh pergi mana-mana. Tuan kau ikat kau kat situ. Simpul mati. Supaya kau tak keluar daripada tubuh ni. Sebab tu dia terus kena sihir dan sihir tu berpanjangan sehingga kini. Kalau ikut apa tahu nama?
Kalau kira-kira 15 16 16 tahun. Masya Allah. Sudah 16 tahun kau duduk dalam tubuh. Lebih. Lebih 16 tahun. Baik. Sebenarnya apa yang kau disuruh dan diarahkan untuk buat? Mati. Terlalu sakit biar dia mati. Anak-anak dia ada kaitan dengan kamu ke? Ke ada kaitan dengan kumpulan kamu? Kumpulan gambar. Ada gambar mereka sekeluarga? Gambar tu dia buat apa? Kasih biar semua baca. Semua anak dia. Baik. Sampai bila kau nak buat kerja ni? Tapi nombor satu itu susah nak kacau. Anak nombor 1 susah kacau. Selalu terbayang baca. Bodoh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah video iklan yang mana kita nak bagi tahu rawatan alternatif Al-Fatih ada keluarkan 2 produk asas. Yang pertama adalah wangian kasturi syifa dan yang kedua adalah daun gelenggang yang mana melengkapi antara satu sama lain. Yang mana wangian kasturi ini disebutkan ianya adalah wangian sunnah, disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh bangsa jin. So kita boleh amalkan, dia menjadi asbab benteng daripada terkena gangguan jin. Kalau ada sesuatu dalam tubuh, dia akan keluarlah sebab wangian tersebut adalah wangian syurga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabun daun gelenggang yang mana baik untuk kulit. Daun gelenggang ni sangat famous khusus untuk orang yang ada masalah gatal-gatal pada kulit, orang yang ada masalah eczema dan sebagainya, khusus untuk kulit. Dan dia menjadi sebab juga menghancurkan segala perkara-perkara yang batil, bisa-bisa sihir, santau dan sebagainya. Okay, so yang nak dapatkan 2 produk daripada kita ni, insya-Allah, so boleh tengok di semua platform media sosial yang kita ada. So apa lagi boleh dapatkan sekarang. Tapi sebelum tu kita sambung tengok balik video yang tadi. Lagi Si duit habis. kasih duit habis. Cantik. Kau buat duit dia habis. Kau selalu buat sehingga kan dia menggunakan duit simpanan dia sampai habis. Kalau biar tak kahwin, biar semua orang benci. Tak ada duit, biar tak kahwin, semua orang benci. Muka buruk. Lagi? Dia benci dia mama dengan dia papa baru. Benci sama suami dia. Dia ada keluarga lagi, mak ayah dia ada lagi. Bapak dia dah hilang. Mak dia ada. Makcik dia tinggal dengan makcik. Makcik. Papa dia bodoh. Bapak dia dah hilang. Bapak sendiri dah. Baik. Sampai bila kau nak buat kerja ni lagi? Sampai dia mati. Walaupun Tuhan kau dah mati dah. Tapi tuan lagi satu ada. Ada Tuhan lagi? Tuan binti Rahmat. Oh, itu orang yang tua tu. Tak cantik. Baik. Sekarang ni dialah yang uruskan kamu. Rumah dia sebab kasih aku darah. Darah tu dia buat macam mana? Dia kasih kamu makan? Mak cedut kaki anak dia, laki dia, kaki dia. Macam toyol lah. Toyol biasanya makan darah dekat kaki. Kau ambil darah melalui kaki dia. Sebab ini dia tak sedap. Anak dia 1 tak sedap. Anak dia 2, 3 sedap. Sebab apa? Masih muda ke? Sedap sebab masih muda ke? Sebab dia dengan anak 1 tak sedap. Baca. Panas. Oh, dia dengan anak nombor 1 dia tak sedap.
kiranya kau makan darah dia. Dulu. Sekarang Tak boleh. Panas, sakit. nanti aku akan ajar dia. Aku akan bagi dia amalan Ratib Al-Hadad. Kalau dia amal, kau takkan boleh menembusi pada semua dinding-dinding pada tubuh dia. Kau tengok kami dalam ni ada 435 orang. Kalau kumpulan kami ada 40 orang, satu orang pasti Allah akan kabulkan. Doa. Daripada yang sedang tengok ni, doakan akak ni. Hadiahkan surah Al-Fatihah dekat akak. Tamu nanti aku mati. Dengan berkat surah Al-Fatihah yang mereka baca, dia akan memberi kekuatan pada roh akak ni. Bisiril Fatihah. Ya Allah, kami hadiahkan surah Al-Fatihah ini dekat roh akak ni, ya Allah, dengan berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Api basah panas. Sebab terlampau. Matilah aku macam ini. Panas. Panas, api basah. Panas. Panas. Bayangkan. Panas. Panas. Sama-sama panas. Baru panas dunia. Kalau kau terus buat kerja ni, kau akan hidup dalam neraka jahanam buat selama-lamanya. Jadi percayalah, kalau kita baca Al-Fatihah contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita hadiahkan Al-Fatihah. Ampun aku. Saya tak baca. Kasih dia sabar ya. Oh, panas. Kalaulah kita hadiahkan surah Al-Fatihah dekat ahli keluarga kita. Panas, api besar. Api besar panas. Panas. Panas, aku jadi kecil. Panas. Maka Al-Fatihah kita sebenarnya sampai kepada roh tersebut. Sama macam kita baca sekarang ni, 430 orang, termasuk saya 31 dan termasuk suami dia 32. Bila kita baca, maka dia akan jadi apa, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia, tapi apa yang dia bagi tahu, dia nampak api. Yang mana api tu besar, banyak, yang mungkin mengelilingi dia. Apa yang kau nampak tadi bila mana kami semua baca surah Al-Fatihah? Apa yang kau nampak tadi? Api besar. Api besar macam mana? Warna apa api besar tu? Warna apa api tu? Kau juga diciptakan daripada api. Tapi kau terkesan dengan kekuatan doa. Bila mana kami berkumpul dan kami ukhuwah fillah, buat ukhuwah, doa kami dimustajabkan. Lebih lagi kita 418 orang dalam ni. Baik. Ya Allah, bukalah simpulan-simpulan yang mereka ikat, ya Allah. Bukalah segala simpulan-simpulan yang mereka ikat, ya Allah. Di tangan saya ni, kalaulah ikatan ni seperti yang saya pegang ni, ya Allah, maka bukalah ikatan yang terikat pada luar tubuh dia ataupun dalam tubuh dia dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang ni dia tengah buka ikatan kat perut. Ya ke kau buka tu ke kau auta? Kalau jin ni banyak auta ya Allah. Kalau dia tipu, maka bacaan yang saya baca ni akan sakit bagi dia ya Allah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sakitnya. Kau tipu kan? Betul. Tadi kau tipu kan? Betul. Sebab betul. kami niat kalau kau menipu maka bacaan ni akan sakit. Kau sakit membawa maksud kau tipu kami. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Jangan tipu saya nampak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan tipu kami. Jangan nak buat-buat sedih. Jangan nak buat-buat banyaknya api terbakarnya aku. Betul. Itu betul. Itu betul. Makan betul tak tipu. Sakit. Kau jangan Ya Allah, hancurkan ibu sihir ya Allah yang tidak sepatutnya berada dalam darah manusia dengan berkat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan musnah dan pasti musnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Naruddu bika a'da'a min kulli wijahatin apa lagi? Wabil ismi narmihim minal bu'di bishatat fa anta roja ilaihi wa sayyidi fafarriq lamimal jayshi irrama bighalat. Kuatlah. Kecerai berayanlah pihak mereka bila mereka bermaksud jahat pada kami. Kau jangan tipu kami. Kau tak buka pun sebenarnya. Jangan tipu kami. Kau tak buka pun. Kau auta je. Kau lebih auta je. Ya Allah, sesungguhnya selama 16 tahun jin ini menzalimi tubuh ni ya Allah. Bukan dengan berkat doa saya, tapi terimalah doa akak ni. Yang mana berkat dia bersabar dengan ujian yang engkau kurniakan pada dia ya Allah. Berkat dia redha dengan apa yang berlaku pada diri dia. Dengan keberkatan dia antara orang yang dizalimi. Dengan keberkatan dia sentiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah baginda Nabi. Dengan berkat dia membaca ayat suci Al-Quran. Dengan berkat menjadi makanan dan darah daging dia zikir-zikir yang dia baca. Maka zikir-zikir yang dia baca, amalan-amalan yang dia buat ya Allah, dengan berkat amal soleh dia, hancurkan sebenar-benarnya ibu bagi segala sihir ni dengan berkat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Jumpa juga Rasyada. kau dekat sini. Saya jumpa kamu. Kamu tak boleh nak lari mana. Saya tahu kamu. Tadi tu bukan. Tadi bukan. Ni aku jumpa dia. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Cucu lama aku ni. Cucu lama kau? Ini saka kan. Hmm. Lama kau tak datang jumpa aku ya. Ni jumpa dengan yang sebenar-benarnya. Okey, teruskan Ustaz. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maksudnya saka nenek tua lah. Mantan isteri. Oh, dia ada saka. Saka ni saka. Lama tak jumpa. Dia jumpa dengan lawan kamu. Tak abang pun lawan dia juga. Assalamualaikum.
Mana selama ni kau pergi? Suami dia tanya, mana selama ni kau pergi? Mak Takut. takut dengan siapa? Dia takut dengan Muizzah kan? Muizzah kau takut kan? Kucing ke? Kucing. Kucing. Masya Allah, Muizzah tu nama kucing ni dah. Kalau kau letak dengan dia kan? Alhamdulillah Allah turunkan Muizzah. Tahu tak? Ada banyak. Kenapa kau takut ke dengan kucing tu? Dia sayang dia. Dalam alam kamu, apa yang kamu nampak pasal kucing tu? Itu kan kesukaan Nabi. Nama pun macam tu. Itu kucing kan istimewa. Ya. Dihantar dekat luar. Rumah tiba-tiba ada. InsyaAllah. Kami jumpa di parapet, dia datang jumpa kita. Dia jumpa kat keluar dulu. Lepas tu tiba-tiba dia datang rumah. Dengan sendiri. Satu hari, satu malam kita tunggu dia dekat situ je. So dia kita bawa balik. InsyaAllah. Nampak? Sebab kucing ni dia bagus lah. Kalau dalam sains kan dia menyerap negatif energy yang ada pada manusia. Payahlah cerita banyak kat dia. Dan bila kucing tu tidur, dia akan sebarkan energi positif dia akan kepada manusia. Terbayang. Dan dia menjadi sebab kalau kucing ni mungkin dalam alam mereka ni, mereka nampak kucing ni macam seekor singa. Lagi kan? Ya. Kan? Kan? Jadi belalah kucing. Ya. Tapi benda ni betul. Tapi kucing, pasal kucing ni kalau belajar sains betul. Tapi kalau dalam hadis memang tak ada lah pasal benda ni kan. Tapi kalau kucing ni daripada sains memang betul. Payahlah cerita Sebab mereka makhluk kucing ni Allah Ta'ala cipta, dia nampak makhluk jin dan sebagainya. Kadang-kadang dia datang, dia cakap tak tentu asal. Maknanya dia nak bagi tahu kita sign yang dia ada. Kalau dia datang, ya cerita lebih-lebih tahu biar dia cerai je. Semua duit dia kasih je kat anak-anak dia. kalau dia ada ancaman, kucing tu akan duduk je di sekeliling dia dan menjadi sebab kau akan menjauh daripada dia. Dah tua dah pun, tangan dah macam ni, dah pegang tongkat buat apa? Yeah. Sekali aku ketis, nanti tongkat kau patah, Janganlah. jatuh tersungkur nanti. Kamu yang tinggal di Pulau Boyan tu, satu dua tu ya? Tak payahlah. Cerita-cerita benda ni semua. Kan? Cari tak jumpa pun. Habislah, dah jumpa dah. Dulu korang kat situ kan? Semalam kat si gaduh pun baik. Cari kerja lah. Mana boleh. Sebab Allah Ta'ala yang bagi kekuatan. Allah Ta'ala yang titipkan kasih sayang. Saya buat benci pun sayang. Betul, dia takut kucing kat rumah. Jadi kucing ni menjadi sebab lah jin-jin ni lemah. Cerita kau. Memang saya nak cerita supaya orang ramai tahu, biar ramai-ramai orang beli kucing lepas ni. Semualah. Lepas ni, jaga kucing. lepas ni bangsa-bangsa kau dah tak boleh dah nak kacau rumah-rumah orang Islam yang ada kucing. Nanti entah-entah aku suruh tuan kau beli kucing sekali. Habislah kau. Tak boleh nak pergi mana dah. Masak lah. Matilah rumah dia kucing tu. Tapi dia kadang-kadang kucing ni kalau rumah kita ada energi negatif, dia akan mati lah. Kebanyakan mati secara pelik, bukan daripada kita tengok, bukan daripada veterinar. Nak buat mati tak mati. Tapi kucing tu yang kau nak buat mati tu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah hantarkan dekat keluarga ni. Dia ada tugasan dia yang tersendiri. Sebab kita tengok kadang-kadang kucing ni dia bukan macam kita boleh fikir kita nak ke mana. Dia ikut je apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan jalan dia, dia akan ikut. Dah, saya nak ke rumah sakit ni. Dah sakit dah? Betul, sakit najis kucing pun kena bersihkan. Berat tu lah semalam orang urut tu cakap ada numpang. Apa lagi? Memanglah. Sebab urut ni menjadi sebab juga dia akan tolak kumpulan kalian. Macam-macam lah dia dibawa pergi ni. Korang yang menjadikan sebab setiap dalam tubuh manusia ni tersumbatnya darah tu. Betul. Ikatan-ikatan bersimpul. Urat-urat bersimpul. Jadi urut ni adalah tujuannya untuk lancarkan peredaran darah. Sebab tu orang kena gangguan ni dia banyak sakit. Keluarlah sakit ni. Dah sakit. Kamu nak pergi mana? Dah tua dah pun. Sama bila kau nak buat kerja ni? Tak lama lagi kau nak
Mati dah. Masalah aku ada dulu. Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Sampai bila engkau nak sakiti manusia? Sampai dicerah. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa Dia liya'budun. semua pergi dekat anak-anak dia. Jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk menyakitkan manusia. Tetapi kau kena ingat, Allah Ta'ala yang ciptakan alam ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ajal, maut, jodoh dan pertemuan tu semuanya Allah Ta'ala dah takdirkan. Bukan atas tangan kamu untuk memisahkan. Yang mana kami tahu si Harut dan Marut boleh memisahkan antara suami dan isteri, tetapi sihir yang mengajak kecintaan kepada dunia lebih bahaya kerana dia memadamkan, mematikan Nabi Muhammad dalam setiap jiwa umat baginda Nabi. Maka pada hari ini dengan berkat selawat yang saya baca ni, musnahlah segala kebatilan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihai lima ulik al-Khatimi lima sabaqna siril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pergi dah nenek tu. Kau pula kembali ni. Yes, what you want? What do you want from me? Apa yang kau nak dengan dia? You call me to come here. What do you want? I'm not call you. You yang datang sendiri kat sini. I tak panggil you. Okay lah, to be honest, I yang kacau dia. Kacau dia untuk apa? Biar anak-anak dia benci dia. Benci. Yes. Berjaya tak? Yes. Berjaya? Sebenarnya tidak. Apa yang kamu buat tu hanyalah sedikit. Allah Ta'ala nak uji dia. Allah Ta'ala nak Who are you? menguji ikatan eratnya. This to me, excuse me. Kasih sayang anak dan ibu. I tak takut pun. Saya pun tak takut dengan kamu. Because the elder daughter is very rude to his father. Aduh. Rude Sebab anak dia nombor 1 tu kurang hajar sangat dengan ayah dia. Okay, then? Then buatlah. Ya, diorang semua suka and welcome me to the family. buat- Tapi tak pun. Buat pengetahuan semua, akak ni dia datang daripada Singapura. Tu yang dia banyak skipping tu. Speaking. Okay. No, that is not she. This is me. Ya. Serene, for your info. Hello. For my info. Okay, I know. I know what you want. Okay. And I know also what she want. She want to know. Is it? Yes, I'm here. Today I'm here. Tapi kau tak, sebenarnya tak berjaya pun. Hanyalah cibisan yang But for kecil your info, saja. I dah dapat pun ex-husband dia. Okay. And I dah boleh control pun ex-husband. Okay, then? It's mine now. Okay, tak apalah. Silakan. Tak ada siapa yang nak ambil pun daripada dia. Dan sekarang ni Alhamdulillah dia pun bersyukur dengan apa yang berlaku dan Allah Ta'ala kurniakan I don't know dia. anything. And I don't care. Dan tapi sebenarnya kamu mencemburi dia. Kamu sedang cemburukan dia. Rezeki dia bila dia kahwin. Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki pada dia. Dapat bos yang baik dan sebagainya. Sebenarnya kamu cemburu. Kamu ada hasad pada dia. Sebab tu kamu sakiti dia lagi. Amazing. You know everything. Yeah, I know everything. It's Kau takkan mampu pun. Ya Allah. Sesungguh lama dah akak ni sakit, ya Allah. Sangat lama dia sedang dizalimi. Can I go?
Let me go. Nak pergi mana? Tunggulah dulu. Tunggulah dulu. Kamu nak rasa kan macam mana dia rasa sakit kan? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kamu nak rasa kan sakit macam mana kamu sakiti dia? Tuan, I don't Ya want Allah. I want to live. I want to. Sebagaimana hamba Allah ni rasa disakiti disebabkan sihir, ya Allah, maka berikanlah dia rasa apa yang dia buat, ya Allah, dengan keberkatan surun surun sur wa ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Apa ولا يؤوده حفظهما. Kenapa ni? 7 lapisan. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما. Yang kelima. ولا يؤوده حفظهما. Yang keenam. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل. Apa lagi ni? Panggil lagi. Sudahlah. الله سيبطل. Kau lagi. إن الله Dah dapat sudahlah. Sampai jaga je. Macam mana? Tak baru sikit. Kamu buat dia 16 tahun dah. 16 tahun dah hilang dah speaking kamu. Siapa? Belum masa pula aku. 16 tahun dah kau buat Orang dia. putih pun dengan kau mana ada. Dia tadi aku 16 tahun dah. 16 tahun dah kau kacau dia. Pelajaran aku tak pandai buat apa. Aku nak speaking. Dan yang kau ni apa pula urusan kau ni? Kau tadi panggil aku dari awal. Lepas tu kau tanya aku nak apa. Mana aku panggil kau yang masuk sendiri? Surat ni binti Rahmat. Ya, kau ni tak habis panggil nama aku. Letok. Tu nama glamour aku. Tak payahlah aku kasih orang semua tahu. Letot. Baik. Tu nama keluarga aku tahu semua. Kalau kau yang kau buat semua 8 orang dia tunduk kepada kau kan? Siapa orang tu anak dia? Tak payah bilang. Anak dia. Anak kakak ni. Anak kakak ni ada 8. Oh. Anak dia 3 je. Tak payahlah bilang ramai orang tengok ni. Tahu pula kau ramai orang tengok. Malulah aku. Dan kau ni apa pula masalah kau ni dengan dia? Kan tadi aku dah cakap aku tak suka dia, aku benci dia, mak saya suka dia. Dah lah kau dah panggil aku semua. Kau nak apa lagi? Aku benar-benar tak kuat tau. Aku dah nampak tua sangat. Semua orang Kalau kau tak nak, kau tak payah sakiti dia dah. kalau aku kena minor stroke lagi. Tinggalkan perkara yang kau dah buat ni. Minor stroke pun disebabkan kau sakitkan dia. Yelah. Kau nak sakitkan dia stroke, kau nak bagi dia tak boleh jalan, tapi Macam mana kau tahu? kena pada kau balik. Kau tahu Ya. Jangan tanyalah macam mana saya tahu. Allah Ta'ala yang beri kefahaman. Saya tak faham, tapi Allah Ta'ala yang kurniakan kefahaman, berikan kefahaman. Kasihlah dia. Bila dia suruh maafkan aku lah.
Kalau dia maafkan aku kan, aku rasa aku boleh pergi dengan tenang. Tak tahulah macam mana. Kalau kau ada salah dengan manusia, kau kena minta maaf dengan manusia. Kalau kau bertaubat Tak kepada naklah aku Allah, jumpa dengan aku ngaku terang-terang yang aku buat dia. Malulah aku. macam Aku, anak-anak aku semua tahu. kalau macam tu kau stop lah daripada apa yang kau buat. Nanti adik-beradik yang tak tahu jadi tahu. Dan jadi kemudian kau stop lah apa yang kau dah buat, menandakan yang Aku memang dah stop. Cuma aku kalau tak boleh tengok dia, jumpa dia. Kalau aku jumpa dia, aku tengok asal makin cantik. Kenapa pakai barang kemas? Semua. jadi Kuranglah akhirnya aku. banyak terkena hasad daripada manusia. Orang tak suka iri hati dengan nikmat yang taklah kurniakan pada Memang dia. kau banyak tak suka dia. Aku lagi tak suka dia. Benci. Baik. Ya Allah, semua sekali ya Allah, hancurkan semua sihir-sihir yang mereka hantar ya Allah. 4 unsur sihir yang dihantar kepada akak ni, tak kira datang daripada saka sihir ataupun santau. 4 unsur sihir api, air, angin, tanah, besi, cabut ke 4 unsur dengan berkat. Wa yasyaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Fasabbitna wansurna wasakil lana hazal bah kama sakharatal bahra li Musa alaihi salam. Ya Allah, sebagaimana kau pernah tundukkan laut kepada Musa AS, maka tundukkanlah ia untuk kami. Kalau akak ni terkena sihir melalui makan ataupun minum, maka hancurkan ya Allah dengan berkat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Wasakharatan nara li Ibrahim alaihi salam. Dan sebagaimana ya Allah engkau pernah tundukkan api kepada Nabi Allah Ibrahim AS, maka tundukkanlah ianya untuk kami. Kalaulah sihir ini dihantar melalui berbola api ya Allah, tundukkan dan hancurkan dengan berkat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Wasakharta riha wasakhartal jibala wal hadida li Daud alaihi salam. Dan sebagaimana engkau pernah tundukkan gunung ganang dan besi kepada Nabi Allah Daud AS, maka tundukkanlah ianya untuk kami. Yang mana sihir ini juga ya Allah boleh dihantar melalui unsur tanah, ditanam